Bunyi. Hello? Ada orang jalan. Beruk tak aktif yang waktu malam, tambah-tambah hujan. Hui geng, saya nak ikutkan, saya nak masuk trek bawah, tak teruk saya. Jadi saya kena naik sampai ke puncak ni, trek ni. Hui geng, sungguh haruman-haruman yang mewangi. Kiri dan kanan saya banyak pokok bunga. Haruman-haruman yang mewangi. Fokus sana semua. Dia punya aura lain. Wih, wangi mat. Wangi gila. Tidak boleh tak boleh lalu. Pokok tumbang. Saya kena masuk trek atas. Ada bunyi pula. Ada bunyi. Masa-masa cantik tempat ni. Kan? Dengan tumbuhan-tumbuhan ni. Dekat depan pun pokok tumbang, ranting-ranting. Saya tak tahu boleh masuk ke tak. Kita tengok dulu. Ini trek ni dah ditutup lah korang. Trek ni sampai kat ujung tu nanti dia ada apa, kawasan tanah runtuh. Wih, saya kena naik atas mat. Wangi sumpah. Subhanallah. Kau tengok saya pasang lampu merah. Yang saya insaf duduk kat utara kalau saya dapat lokasi bahaya macam ni. Sebab tu saya nak pergi tour. Saya nak main bangunan ataupun apa. Saya tak nak kaki saya yang sakit terselur lagi. Macam-macam halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Auzu bikalimatillahi tammati min syarri. Satu lagi saya menatanya, tak tahu tengok. Tadi makan baik korang. Ada bunyi macam suara mendayu. Aduh, terus terang saya tak boleh nak terang lah korang. Takut habis bateri. Saya bawa satu je. Okey tak macam ni korang? Okey lah. Kalau korang okey, saya terus jalan. Saya nak terangkan boleh geng, tapi dia akan
drain bateri, dia cepat habis. Macam ni. Okay. Saya gelap tak apa. Memang setiap hari saya gelap. Suara. Awak lah buat satu. Selalu saya buat dua korang. Tapi dah nak jadi benda nak cerita, saya terbawa satu. Minta maaf korang. Saya tinggal kat rumah. So kita akan melalui ATT. Macam nak roboh je Titi. Lembut je. Allahu Akbar. Hai. Ui, gila mat. Ui, dia sepatutnya hutan macam ni, risiko macam ni dia kena suruh host yang tas 50k. Kalau host tas 5k tak boleh. Betul. Tak apa korang support QQ siapa seorang 2 kupang 5 kupang pun alhamdulillah korang. Ini boleh jadi jatuh Macam mana saya nak buat pelan-pelan. Jangan laju saya terjatuh saat ni. Yang bekut kita naik kursi roda. Naik kursi roda. Pulang-pulang macam tu. Ini pokok tombang. Nasi cangkut kat pokok tu. Macam benda ikut. Macam suara ikut. Sebiji macam beruk-beruk. Ada beruk ke? Beruk dia takkan turun geng. Kalau suara mungkin dia bunyikan daripada atas untuk warning. Tapi serang laba-laba. Nampak? Taruh tepi. Untuk dia nak warning kan. Dia takkan turun untuk dekat bawah. Halangan tu dah situ lagi. Macam-macam halangan.
Saya dengar bunyi anjing dan saya nampak macam pelita banyak kat situ. Tu. Ada orang ke? Hello? Ada banyak pergerakan. Parti kot tak geng. Tempat ni tengah town. Tak mungkin parti sebab polis selalu ronda kat sini. Parti tu apa? Minyak untuk masakannya. Assalamualaikum. Betul lagi yang parti minyak ikan, minyak ayam. Syek rasa pelik lah kalau nak teruskan ke depan. Betul Nas. Betul ni kalau nak boleh pergi teruskan, tak boleh. Gitu lah geng. Ataupun saya nak kena naik juga lah. Saya macam tak nak lalu lah jalan ni. Sebab dia sekejap lagi dia akan curam korang. Curam yang tak berbatu. Dia tanah macam ni dia curam. Jadi saya kena sliding lah korang. Saya kena sliding. Nak naik atas jauh. Aduh. Oh, saya tadi dengar dia bunyi. So, kita kena buat geng. Sebab saya nak dapatkan reward kerja sebagai kata gaji. Kalau saya tak buat, susah. Bunyi apa kat depan? Saya ingat kain tadi. Saya ingat kain plastik. Laluan ke Bukit Penanggal kita tak boleh lalu. Laluan ke Bukit Penanggal kita tak boleh lalu. Kita tak boleh lalu. Chelengga limits. Apa ni ya? Kosong tak ada apa. Tali je kot. Sumbu. Pelik lagi. Saya rasa bukan bau. Ini bau orang tau. Bau badan macam bau hapak betul. Mungkin sebab dia kena hujan ke apa kan. Mungkin sebab kena hujan ataupun apa-apa.
Kita cuba tengok trek. Kalau ada trek kat atas. Saya kena hiking lagi. Tapi trek dia macam ni lah. Kita nak naik untuk hiking. Korang tengok. Ni saya kena panjat untuk terus ke sana. Sebab laluan dah tutup. Sebenarnya selit. Kenapa tak balik main kat sana? Aduh, confused mat. Nak main yang laluan awal tadi. Setuju. Di sini panggil benang. Kejap ah. Sini panggil benang betah biasa. Betah sesuai dengan kuno. Kalau tak silap benang. Patut balik. Kan sebab trek ni geng, dia macam ni. Saya kat depan tu, dia trek yang menurun. Tapi tanah macam ni, dia tak ada batu-batu. Ini licin. Saya cakap ini memang licin. Weh geng, geng. Gila geng. Gitu. Hei? Siapa yang bunyi orang. Dengar orang beramai. Auzubillahi min syaitanir rajim. Mati min syarri ma khalaq. Al-an qabla al-maut. Orang ketok korang. Macam orang bersembang. Saya tak pasti geng nak cakap orang ke hantu. Tapi kalau orang, dekat bawah ni ada tempat parking utama. Kan, mesti akan ada kenderaan-kenderaan yang di parking. Faham tak? Jadi saya tak rasa orang. Cuma mungkin bunyi alam daripada sekeliling. Ni labuh-labuh tadi. Nampak tak? Sound labuh-labuh. Maknanya memang orang letak masuk lama kat sini. Oh, itu jambatan tadi ya korang? Itu jambatan tadi ya? Kenapa macam jauh pula ah? Patutnya dekat. Kan? National Geographic bang. Better jadi National Geographic daripada kita buat live. Tak jujur. Biar kita macam ni bang. Bunyi alam ke hantu ke apa, kita jujur je. Kalau saya cakap hantu susah juga. Saya baik bang. Nak kena panjat.
Boleh keren ni. Bunyi stick pakai iPhone. Tak jelaskan kang. Tali dia panas. Vamos ver kilometer lah hitam. Macam kat titik kat jambatan. Bukan, itu bukan. Bunyi suara. Tadi hilang dah. Ada suara. Orang bergaduh. Perempuan. Orang bawa alam. Kejap. Kita naik atas sikit. Korang. Saya ada pelik ni. Dengar. Masih dengar. Kita turun balik. Kita main kat bawah balik. Setuju tak? Tekan 1. Satu. Mantap korang. Satu. Terima kasih korang. Terima kasih yang kongsi rezeki. Kau bunyi anjing lah. Suara anjing lah. Kita baik korang. Aduh. Tu apa? Alamak. Oh shit. Kisah kau macam binatang. Macam binatang tidur. Binatang. Saya tak tahu apa dia. Binatang. Apa benda?
Baling Nas. Tak apa geng, kalau baling dia terjaga, korang rasa apa? Plastik bang, tok korang. Saya cakap bukan plastik. Bukan plastik korang. Binatang ataupun kayu. Tapi saya tak boleh, takkan nak pergi dekat lah. Tawakal je lah korang. Harap kayu. Kalau binatang, kita lari. Bismillahirrahmanirrahim. Binatang tidur. Oh bukan. Busuk. Weh, ya Allah, Robi. Busuk pecah. Busuk pecah. Mana jalan macam jauh dia lepas. Takkan dia tak perasan? Betul. Kan tak nampak. Betul tak? Oh, licin. Saya kena beli spike lagi ataupun pakai kasut bola untuk naik bukit. Mana? Malap, Habis terang dah korang. Habis terang dah. Tadi sini macam masuk botol je. Terlipat. Tadi gelap sangat. Weh geng, aku tak nampak jalan lah. Takkan ni kot. Sini. Weh, berpeluh saya. Walaupun dalam keadaan hujan rintik, kita berpeluh. Kita pasang. Takkan tak duduk lah. Bunyi orang jalan.
Bunyi cendawan. Hai. Kejap korang. Kita sampai titik balik. Kita sampai titik balik. Allahu Akbar. Saya tak sedar hati lah korang. Ada orang. Siapa? Jap. Auzubillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allah Rabbi. Sekejap. Kejap. Korang jangan push, kita relax kejap. Bagi saya relax kejap. Mungkin saya sabut ni. Kejap. Kejap kita tenang. Tak boleh sabut ke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhanku, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena turun. Trek yang depan tu lah korang. Curam pun curam lah. Auzubillahi min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hui. Allahu Akbar. Wih. Bahaya ni geng. Wih. Oh. Saya kena pijak ni, besi-besi ni. Ada bau something. Bau wangi. Ya Allah Rabbi.
Bahaya ankle saya. Ini bahaya tau. Saya dah hampir nak jatuh tadi. Bunda Nas, kenapa? Gelap. Ha? Ada banyak lebah. Lebah banyak korang. Kenapa semua sama nah? Kenapa semua disuruh undur? Siapa suruh? Jalan tutup korang. Saya tak tipu korang. Saya tak boleh nak terangkan lampu. Jalan tutup. Bersemak samun. Korang nampak walaupun dalam gelap. Kejap korang. Kau boleh nampak ditutup oleh daun-daun. Aduh. Patah balik. Aduh, 2 kali 3 kali dah kita patah balik ni. Tidak saya jatuh dalam sungai. Saya ngerebut je. Suara dengar kan? Macam bunyi anjing. Cepat, suara cepat. Apa biar betul Saya cakap cepat. Korang dengar kat mana? Kenapa saya tak dengar? Bunyi apa, geng? Ada suara macam orang ikut. Assalamualaikum. Depan pokok berduri. Lepas pokok berduri. Auzubillahi tamati misyarima.
lah ke bawah pula. Takkan kita nak turun ke bawah? Nak turun ke bawah tak korang? Kalau turun ke bawah ada jalan yang mendatai. Cuma jalan tu jauh sikit, hampir 1 kilo. Setuju tak? Bunyi lagi monyet ni. Ya Allah geng, saya tak kena patah balik. Kena naik semula ke titik. Nak ikut jauh ke nak ikut titik? Allahu Akbar. Ni macam dah turun. Hello? Hello? Wih geng, wih geng, betul ke geng? Allahu Akbar. Hello? Allahu Akbar. Kita ke jambatan geng. Saya tak nak teruskan ikut jalan ni. Saya tak tahu ke mana. Saya nak patah balik semula ke jambatan. Sebab ada rambut-rambut putih depan saya. Saya tak nak teruskan, kejap. Saya tak tahu jalan apa tu. Ada rambut-rambut betul ke? Itu ikut saya geng, dia ikut saya. Kejap. Kita ke jambatan semula.
Allah. Allahu Akbar. Kalau betul kita akan nampak jalan bawah. Kita akan nampak pokok tumbang sebelah kiri. Betul tak? Allahu Akbar. Macam tak. Makin banyak bunga. Ya Allah. Allah Akbar. Allah. Astaghfirullahaladzim. Makin banyak ni. Bukan Muhammad. Allahu Akbar. Hello? Allahu Akbar. Azan lah, tak boleh korang. Sebentar korang. Ada sebab tak boleh azan lah. Kita tak boleh teruskan azan terus dekat dalam hutan. Jangan rujuk daripada para korang. Korang boleh rujuk ustaz-ustaz. Itu lebih better. Jangan rujuk daripada live para-para lain. Kenapa kita tak dibenarkan azan dekat dalam hutan? Saya rasa betul. Saya rasa kita betul. Pokok tumbang. Betul, pokok tumbang. Pokok tumbang. Ini signboard, bukan hantu. Ya Allah,
Allah Tuhan, aku baru sejam saja live. Kenapa saya dihantar balik? Kenapa saya dihantar pulang? Pelik geng, laluan hanya ada dua laluan mengikut jalan trek ni. Tapi kalau nak ikutkan live tadi, kita macam dah lalu 4 laluan, 3 atau 4 laluan yang berbeza. Agak pelik. Dan laluan yang terakhir sebelum saya nak patah balik Rama-Rama tu, kau perasan tak, laluan tu seperti laluan kampung dulu-dulu. Laluan yang bersih, tak berbatu macam ni. Jalan yang telah pun dibuang batu-batu, dan jalan straight macam nak ke kampung dulu-dulu. Wallahualam lah, tapi atas mata siul lah. Perasan tak? Dia tak ada geng, jalan-jalan macam ni tak ada ni. Macam berbatu-batu satu pun tak ada. Kalau korang tengok tadi, dia lurus bersih. Kenapa tanya? Kenapa tu? Kenapa tu? Little daughter. Kenapa? What the issue? Dia kena malak lagi pun, suara banyak lagi. Kali tadi gelap. Kata bagi tunjuk bisikan, ada yang rekod tak? Saya tak mendengar apa-apa suara bisikan. Tetapi geng, halangan banyak. Banyak pokok runtuh, pokok tumbang. Oh, bah. Berpeluh saya. Bercerau sekejap, saya tunjuk badan saya kat korang. Basah kan baju. Saya pakai windbreakers. Suruh ni naik ketawa. Ha? Kita tak boleh terus gerak korang. Saya tak boleh terus gerak. Kalau jadi macam ni, kita duduk menghalau ke situ jap. Kita duduk menghalau ke situ. Tak kena begitu saja. Sekejap, saya baca balik komen. Macam mana kata ni? Nah, kau tu bunyi suara. Saya tak dengar apa-apa. Panas geng. Asalnya tadi je tu. Ni lepas. Duduk dulu ni. Saya duduk. Ni saya duduk atas kursi. Saya duduk atas kursi kau. Tak perasan gelap 3 kali. Tak perasan. Ada rekod tak video? Ada rekod tak? Lepas tu tadi gelap tu. Lepas tu jalan sini semua. Lalu saya dah masuk dan nak balik. Assalamualaikum. 3 kali ni. Saya cakap terus terang korang. Saya tak nampak apa-apa wujud, apa-apa lembaga
Kan saya tak nampak apa-apa korang, tapi ada benda pelik. Saya pegang tali tu, selepas saya pegang tali tu saya macam something. Saya tak tahulah ada benda mengikut saya ke, kan benda marah saya ke, halau saya ke, saya tak pasti. Tapi macam mana dekat titik kali tali. Bila tali terus jadi lain. Gelap terus nampak jalan lain. Macam mana boleh gelap lah korang? Okay, saya explain satu sekali lagi ya. Okay, kalau setiap kali saya nak malapkan lampu, okay, korang tengok lah. Setiap kali kalau saya tengah on lampu ni macam ni, kalau saya nak malapkan lampu, korang akan dengar okay, faham tak? Saya ada bunyi. Tetap ada bunyi kau. Gelap tadi tengok pun. Tiba-tiba dia gelap. Tak, tadi terus blackout. Ha? Kejap. Gelap yang macam hutan bunian. Betul tak? Bunyi apa tu? Dengar kau. Dengar. Ada suara menjerit. Allah Akbar. Geng, saya betul lah korang, siapa yang nak bantu saya kan, sekupang dua kupang jangan melalui tas korang. Korang bantu je tu melalui RQ City. Besok saya boleh paruh lagi, lusa saya boleh paruh lagi, kan. Tak payah ligan point coin korang, kan. Kalau korang nak bantu, harap sangat-sangat korang boleh bantu. Sekupang dua kupang seorang pun tak apa dah korang, kan. Kalau saya nak mengharapkan tas, korang pergi tengok dekat harian, tak pernah terwujud pun diri saya, kan. Kalau di DV4 geng, saya tunjuk kat korang lah. DB4 pun geng, budak-budak baru buat para 2 hari pun sudah potong saya. Kan tu, tengok tu. Budak-budak baru buat para 2 hari pun sudah potong saya. Yang mana nak bantu tu akaun yang dipinkan tu. Kalau tak ada lah. Saya 9 tahun dah korang. Berbekalkan telur redut je. Buat paruh. Putih tu tanda apa? Mungkin mata saya balik. Cara dia Legends Guns on. Saya 9 tahun korang, tapi tak ada apa-apa pun yang saya dapat. Teleport tu dia macam telefon juga, tapi dia lebih kepada beli telefon tapi guna hotspot wifi orang. Lagi kena, terima kasih korang. Nah, dulu sini semua tepung kat kereta kan. Yes, betul. Oh, macam gelap tak sana. Gelap sekarang ni. Senang cerita kali masuk foto Nas. Sekejap, nanti saya tengok rekod balik. Kenapa? Sebab tak boleh azan tadi. Okey geng, nak saya terangkan balik Okay, yang mana nak bantu geng, saya harap sangat geng, ada seorang sekupang kau kan yang nak bantu, sekupang dua kupang pun tak apa dah korang. Teruk ni geng. Doa thank you teruk ni Ya. Terima kasih. Aduh. Terima kasih. Geng, tolong geng bagi satu benda je untuk saya nak buat paruh besok.
Terima kasih korang yang kongsi sikit. Besok nak ke mana korang? Saya tak boleh main kat Perlis lah. Kalau korang kesian kat saya, janganlah bagi saya main kat Perlis. Nas pergi Perlis buat paro. Korang kesian lah kat saya. Kira Nas ke ibu mana-mana pun tak apalah kat ni. Kan Umur Datuk dia tu tak boleh. Saya tak ada lokasi kan. Saya pergi polis saya macam-macam. Saya dekat Kedah polis je sekarang. Mai Ganun lah. Jauh sangat lah korang. Saya tak nak lagi paro macam ni. Saya nak paro selamat. Gunung Keriang hujan macam ni, kau nak bagi saya jatuh. Pondok Panggang hujan ni. Ni step tu korang ketok. Geng, kenapa tak boleh azan lah? Saya cakap kenapa tak boleh azan dekat dalam hutan? Okey, saya cakap ustaz-ustaz selalu bagi tahu kat saya kan, kebanyakan orang azan kalut kan. Tetapi geng, kalau kau nak tahu, ada makhluk yang dekat dalam hutan yang kita kenal sebagai jin Islam kan, iaitu berbeza dengan bunian. Tetapi kalau jin Islam dengan bunian, mereka adalah sama macam kita, diturunkan dekat bumi, cuma alam yang lain korang, di alam lain, di lapisan yang lain. Cuma kita kena tahu satu benda, dia orang pun beramal kepada Allah SWT kan. Dengan azan kita boleh mengganggu. Faham tak korang? Kita boleh mengganggu alam sana. Jadi kat situ kan, better lah korang jangan dengar ataupun ambil petikan daripada live-live paro. Tetapi korang boleh buat research dekat YT, dekat TikTok berkenaan dengan ustaz-ustaz. Kenapa tak dibenarkan azan dekat dalam. Dan itu terima kasih. Kenapa tak dibenarkan azan? Kalau kau nak tahu, bukan kita saja yang beramal kepada Allah SWT, iaitu ada dekat dalam hutan ada jin Islam. Kafir pun ada, Islam pun ada kan. So ada bangsa bunian. Jadi dekat situ tidak dibenarkan. Sebab tu Mabang Lu kat Bentong tu Pak tu Nas, hutan Nas berdebar nanti. Bukan ada tak kena, saya pun tak tahu something. Okey geng, pokok-pokok runtuh tu, patutnya pokok runtuh tadi kita tak payah pun paro, kita kena pergi cari tempat lain sepatutnya. Pin, video gelap tadi ada dalam tele. Kejap saya tengok. Video gelap tadi dekat dalam grup. Sama nak tengok tak? Nak tengok semula tak? Nak kejap. Mana dia? Okey. Ibu kat mana? Kau di kamu siapa? Di kamu siapa? Ada suara macam orang nak ikut. Weh, boleh kat terus ah. Assalamualaikum. Depan pokok berduri. Lepas pokok berduri. Hah? Segelap ni? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nampak? Ada nampak lah korang. Saya nampak tadi macam daun dekat tepi. Kejap. Tengok sebelah kanan ada daun. Tu. Saya nampak geng. Tapi cuma gelap sangat ni. Nampak tak? Tapi ni memang ala ke bawah pula. Hah? Takkan segelap ni? Gelap. Kau ada kamu siapa?
Nampak muka. Dekat macam ni. Oh, dia macam tu. Dia semakin gelap terus. Weh, mak ai berlekat terus. Ada suara macam orang ikut. 3 kali macam ni. Assalamualaikum. Depan pokok berduri. Lepas pokok berduri. Auzubillahi kita mati misal. 3 kali last. Yang last tu lama. Weh, blackout dah. Masa macam ni nak nampak jalan tak? Saya nampak, geng. Saya nampak je macam biasa. Kita bila kena dia nampak kami. Tak nampak. Saya nampak jalan. Kalau saya lah, geng, kalau saya lah tutup lampu segelap tu, korang, kalau saya lah tutup lampu segelap tu, macam mana saya nak jalan, korang? Nas tak baca komen kau. Saya tak baca komen. Selepas saya baca tu lah, korang. Selepas tu saya baca. Gelap. Saya baca komen, geng. Setiap live saya baca komen. Tapi sometimes saya tak baca komen. Kalau time saya tengah jalan, saya tengah fokus, saya tak baca. Tu yang pelik. Gelap betul. Kalau saya berjalan dalam gelap, geng, saya tak boleh jalan. Okay. Saya terus terang lah cakap lah. Macam mana nak cakap lah. Okay, sini ada lampu. Korang tengok lah. Kalau saya tolong dekat depan sana. Ni kat sini. Kalau gelap macam tu, geng, macam mana saya nak jalan? Macam mana saya nak jalan? Tadi gelap dah berubah. Tutup lunas. Tutup lampu. Kalau saya tutup lampu, korang akan dengar macam ni. Sebab saya punya lampu macam ni. Sekejap. Okay. Faham tak? Saya tu gelap masa dia main dekat. Tapi yang dekat HR tu saya tengok video, cuma dia tak gelap segelap macam ni. Ini terus blackout. Maksud dia kot tersat dia bertukar. Kamera kena tutup. Kena Ain, thank you. Sekejap lah. Oh, terima kasih Kak Ain. Ada suruh undur. Tak dengar. Saya tak dengar apa pun. Ya Allah, terima kasih train. Dia tutup lens cam tu kot. Sekejap lah. Terima kasih cucu lalu, betul. Okay, geng, kali tu ramai yang tanya. Saya promote kejap lah. Ramai yang tanya, kan, Nas pakai live torchlight apa, buat live dekat hutan bangunan, kan. Orang ingat torchlight besar. Tak, korang. Torchlight kecil je. Letak kat dalam tangan, hilang. Ini saya pakai ni je, korang. Brand Sofin. Terima kasih korang bagi kereta api, ya Allah. Saya pakai torchlight kecil ni saja, korang. Dan saya letakkan dekat handle. Saya tunjuk korang. Saya tak tipu. Nanti orang cakap saya pakai torchlight besar. Tak. Sekejap. Tahan lah, bateri tahan. Kalau saya buat live, kalau saya charge penuh, sampai habis live lah. Ni, saya tak tipu korang. Lampu ni saja. Ini lampu untuk muka. Untuk muka yang saya tunjuk. Muka saya yang handsome tu ini. Kalau boleh tu, terima kasih kak. Step lari dengar. Saya dengar. So torchlight ni lagi. Sini saya pakai kecil ni je. Saya letak kat sini. So saya masuk macam tu lah korang. Masuk beg kuning tu lampu nanti kami siapa beli. Ada kat beg kuning tu ada. Oh, jalan lama, terima kasih. Ada je dekat tu. Sekejap saya cuba buka je. Ada tak? Sekejap
Bila suruh dalam. Okay, kejap. Brand apa? Sekejap, saya pin sekejap korang. Saya pin sekejap kalau nak tengok produk. Tapi harga dia kasar sikit lah korang. Tetapi sebagai safety dan ni tu geng, ada kat dalam tu. Saya pin tu je. Korang SS je. Tak ambil kat saya pun tak apa geng. Pergi ambil kat orang lain pun it's okay. She just tunjuk je. Sekejap saya nak tengok video tadi. Kecil sangat geng. Kan? Mahalnya betul, tapi kualiti korang. Minta maaf tau korang. Ni, kau tengok. Kan, siapa yang obesity macam saya kan, kalau nak bawa naik kapal terbang kan, nak masuk tempat-tempat pengewayang, nak bawa tu slide, orang tak bagi. Ni, tak sini. Dia tak bawa pun. Dia tak nampak geng. So dia kecil. Habis dah kau. Dah. Saya cari remote, yes. Sekejap geng, saya buang pin jap. Nanti kena warning pula sebab saya tak register ni. Kejap. Okay, saya nak tengok video balik. Suara. Dekat group sub juga lah. Mahal, tapi kualiti tak ada kualiti betul. Kejap lah. Tak ada pun. Oh, wasabi, okay. Bunyi apa kat depan lah. Sebab tu saya cakap barang-barang para mahal korang. Ini saya tak tunjuk equipment lain lagi. Ini ya? Kaput. Bahaya ni geng. Dah buang dah beg kuning? Saya kena pijak ni. Ada suara kau? Tak dengar pun. Ada bau something. Bau wangi. Beg kuning ada lagi. Saya dah buang tu. Tak dengar pun. Suruh undur. Bahaya ni geng. Wih. Aduh. Dengar. Saya kena pijak ni besi-besi ni. Wih. Okey. Wih. Saya kena pijak ni besi-besi ni. Saya kena pijak ni besi-besi. Wih. No. Wih, beg kuning saya dah buang ah. Tapi kenapa masih ada ah? Ada lagi. Saya dah buang tapi bau. Ada satu lagi. Pulang kat mana? Ada lagi kat video. Ini suara gelak je. Ni kat mana? Atas juga.
Oh my god. Hei? Oh my god. Weh, Oh my god. Kak Aziza, terima kasih kak. Kisah, terima kasih kak. It's okay kak. Ya Allah, terima kasih murah rezeki korang. Hai? Elok je tu. Suruh pulang pula nak. Ada kak? Suruh pulang. Ya Allah, terima kasih korang semua yang bantu saya geng. Saya dah lama geng. Ya Allah, korang terima kasih korang. Tak ada, suruh pulang tak ada. Terima kasih kak, abang-abang saya, adik-adik, sahabat semua. Terima kasih korang. Yang cepat pun dia tadi. Kak Ani, terima kasih. Terima kasih pulang tu suruh nenek. Setiap padu. Kalau pergi jalan tak keluar. Ya Allah. Beg kuning dah ni geng. Saya dah buang tapi masih beg. Kan saya tengok dalam live jap. Ya Allah, terima kasih korang. Tak olok-olok guys. Tak olok-olok guys. Apa dah tak olok-olok nak tengok live saya. Aduh, dia olok-olok lah. Apa dah tak olok-olok. Lain sewa. Aduh, ada beg kuning tak boleh buang. Macam mana saya nak buang ah? Saya kena warning ni. Aduh. Saya